Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UTM Sanjungan Bangsa dan salam madani. Selamat pagi kepada semua penonton. Kita bersiaran secara langsung di Facebook Live CTLD Official. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam UTM National Training Week 2025 yang kini memasuki pada hari yang kedua. Pagi ini, kita bukan sekadar bersiaran untuk berkongsi ilmu dan pengalaman, tetapi juga untuk menyentuh satu sudut yang cukup dekat dari hati tentang seorang insan yang sering tidak meminta apa-apa namun sentiasa memberi segalanya. Tajuk seminar kita pada hari ini ialah Kaulah Segalanya. Terima kasih Ayah. Satu penghargaan untuk figura yang kadang tak banyak bicara namun kasihnya penuh makna. Buat semua yang sedang menonton, kami alu-alukan anda untuk berinteraksi di ruangan komen. Jangan lupa untuk like dan share sesi ini agar lebih ramai untuk bersama-sama dengan kita menghayati mesej yang dibawakan pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita raikan sesi ini dengan jiwa yang terbuka dan hati yang bersyukur. Dengan segala hormatnya, dipersilakan penceramah kita, Dr. Muhammad Nasir bin Masrum dari Universiti Teknologi Malaysia. Marilah kita menghayati dan raikan sesi ini bersama-sama. Dipersilakan, Doktor. Doktor mute tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Lisa di sana. Juga terima kasih saya kepada pihak CTLD kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Okey, insyaAllah Lisa saya cuba sampaikan dalam masa 1 jam ni insyaAllah tajuk yang telah diberikan kepada saya tadi, iaitu terima kasih ayah, kaulah segalanya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian, insan, manusia yang kita gelar ayah ini seringkali menjadi faktor ataupun watak yang kurang penting, dilihat kurang penting lah, bukan tak penting, kurang penting kerana beberapa ciri ataupun karakter ayah tu sendirilah. Okey, kalau kita bercakap tentang ayah ni, saya sendiri panggil ayah lah, anak saya panggil saya ayah. Ada yang panggil apa, abi kan, ada yang panggil apa, papa, ada yang panggil papi, agaknya ada lah kot, ada yang panggil apa lagi, bapa kan, ada yang panggil saya panggil bapa mertua saya bak, BAK bak. Okey, panggil walid, walid pun ada. Okey, jadi semua gelaran ini adalah merujuk kepada seseorang lah, merujuk kepada satu orang, iaitu ayah kita lah, ayah kita. Jadi macam saya sebut tadi, ayah ni seringkali lah, bukan kadang-kadang, seringkali menjadi figura yang tidak nampak dia punya peranan itu dalam hubungan mesra tau. Saya tak kata ayah tu tak penting, tapi masyarakat kita kalau ibu memang mendapat tempat yang nombor satu lah. Dan ini bukan satu perkara yang salah, kerana ibu memang diberi pengiktirafan. Dalam hadis Rasulullah SAW sendiri pun menyebutkan tentang keutamaan ibu ini 3 kali sebelum baginda SAW meletakkan ataupun menyebut nama ayah. Jadi maknanya ibumu, siapa yang paling saya perlu membuat baik padanya? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Maknanya tempat ketiga lah. Jadi daripada situ kita sebenarnya tidak dapat menafikan peranan ibu kepada anak-anak, kepada sebuah keluarga lah. Cuma apabila tajuk ayah ini kita nak bincangkan,
kita perlu melihat dari keadaan ataupun dari sudut bahawa peranan ibu bapa ni penting lah. Dan masing-masing ibu ataupun bapa tadi ada peranan dia. Begitu juga dengan ibu ataupun emak juga mempunyai peranan masing-masing. Jadi pada kesempatan ini dalam masa 1 jam ini insya-Allah saya cuba membincangkan tentang seorang ayah ni lah, peranan seorang ayah ni. Jadi kerana sebuah keluarga itu dia terdiri daripada seorang bapa, seorang ibu dan anak-anak kan. Ini komponen paling asas sebuah keluarga lah. Jadi setiap daripada komponen ini ada fungsi dan peranan masing-masing. Ayah ada peranan dia, ibu ada peranan dia dan juga anak pun ada peranan dia. Jadi ketiga-tiga komponen ini saling melengkapi. Tetapi ada beberapa keadaan yang tidak lengkap lah. Mungkin ada ayah saja, tak ada ibu. Ataupun mungkin ada ibu saja, tak ada ayah. Ataupun ada ayah, ada ibu, tak ada anak. Kan? Jadi saya bercakap ni sebagai satu perspektif keluarga yang sempurna, yang normal ni tadilah. Ibu, ayah ataupun anak. Jadi kalau yang tak lengkap tadi tu tidaklah boleh tak perlu dengar, kenalah dengar juga. Sebab apa? Ada peranan yang perlu dimainkan oleh kalau ayah tu sendirian dalam mendidik anak-anak ataupun ibu tu sendirian dalam mendidik anak-anak kan. Dia ada dia punya tanggungjawab yang perlu digalas. Maksud saya apa? Maknanya kalau keluarga tu tak ada ibu dia, kan mana ayah dia lah ibu dan ayah, ibu dan ayah. Kalau ayah dia tak ada, jadi ibu itulah ibu dan ayah. Jadi peranan tu dia kena double up lah. Kena tanggung ataupun dia kena buat dua peranan, dua tanggungjawab, dua fungsi dalam rumah tu. Tapi untuk melahirkan sebuah keluarga ataupun melahirkan anak-anak yang dia satu keperluan, kasih sayang ayah, kasih sayang ibu, ini kasih sayang anak juga merupakan satu keperluan lah untuk melengkapkan saya sebut tadi. Tapi kalau tak lengkap, jadi kita perlu mengambil peranan itu dan lengkapkan juga. Maksudnya apa? Contohnya kalau hanya seorang ayah tunggal ataupun ibu tunggal kan. Jarang kita dengar ayah tunggal kan, ibu tunggal. Jadi peranan ayah juga perlu dimainkan oleh ibu tadi. Sebaliknya begitu juga. Peranan ibu juga perlu dimainkan oleh seorang ayah yang tunggal tadi itulah. Seorang tunggal. Okey, jadi saya nak cakap ni tentang peranan bapa ataupun ayah yang sepatutnya yang kita perlu buatlah sebagai seorang ayah ni, apa yang kita perlu buat. Jadi kalau kita lihat pertamanya tentang tanggungjawab seorang bapa ni, seorang ayah ini dalam keluarga. Okey, sebelum tu saya nak tarik sikit ke belakang. Ibu dan ayah ini, kita ni, ibu dan ayah ni mendapat tempat yang tinggi dalam Islam. Mendapat tempat yang tinggi, yang anak-anak kita ni perlu menghormati kita lah. Kita ni perlu dihormati. Dan dalam Al-Quran disebut wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Maknanya tak boleh kata kalau sebagai seorang anak itu dia tak boleh kata dia tak boleh melayan kasar kepada ibu dan ayah dia. Jadi maksudnya poinnya apa? Mendapat tempat yang tinggi yang perlu dimuliakan. Tetapi barang perlu diingat, kenapa Allah memberikan kemuliaan itu kepada kita? Kerana tanggungjawab yang kita tanggung tu, tanggungjawab yang kita jalankan itulah yang menyebabkan kita mendapat kelebihan dimuliakan tadi tu. Jadi bukan dia kemuliaan itu datang secara tiba-tiba, tidak. Tetapi dia datang dengan tanggungjawab.
Setiap kemuliaan yang kita dapat itu, dia ada tanggungjawab. Ataupun kalau dalam bahasa yang mudah kita kata, kelebihan yang kita dapat itu bersama sekali dia dengan tanggungjawab. Sebagai seorang ketua contohnya, mungkin dapatlah kelebihan-kelebihan, privilege kan. Tetapi dia mesti ada tanggungjawab. Jadi kita ni dapat kemuliaan daripada di sisi Allah SWT kerana tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Jadi perlu dilaksanakan, barulah kita dapat kemuliaan tersebut. Okey, balik semula pada tajuk yang saya nak sebut tadi, iaitu apabila kita ni telah mendapat kemuliaan pengiktirafan, Islam mengajar anak-anak supaya menghormati ibu bapanya, dan saya dah sebut tadi tentang bersamanya ialah tanggungjawab. Jadi hari ni nak cerita pasal tanggungjawab ni lah. Tanggungjawab yang perlu kita mainkan. Bukan dimain-mainkan. Bukan dipermainkan, yang kita perlu laksanakan. Maksudnya gitu. Okey, pertama sekali memang seorang ayah ini tanggungjawabnya memberi nafkah lah. Ini semua orang tahu. Cuma nak beri peringatan. Ni kita sama-sama mengingatilah diri saya, tuan-tuan, perempuan yang dengar dekat luar sana tu, tentang peranan ini. Saya sebut tadi, kemuliaan itu datang dengan tanggungjawab. Ini saya nak cerita tanggungjawab tu. Tanggungjawab ni dilaksanakan, barulah kemuliaan tu dapat. Okey, pertama Allah sebut dalam Al-Quran tentang lelaki ini ialah pemimpin. Pemimpin. Qawim, selalu orang sebut kalau kita baca dekat media sosial ni, nak cari lelaki yang qawim, Masya Allah, pandai gula istilah tu sekarang, alhamdulillah, mungkin celik akal lah. Tapi nak kena faham dulu jugalah apa yang dimaksudkan dengan qawim tu. Okey, jadi apabila kita rujuk Al-Quran surah An-Nisa, Allah SWT sebut, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Surah An-Nisa. Surah wanita. Lelaki tak ada kan. Wanita ni mulia, masya-Allah. Jangan kita hinakan martabat wanita. Kita sendiri ni, kita lah perempuan lah, supaya letakkan diri mulia seperti mana Islam telah memuliakan kita lah. Jangan direndah-rendahkan kita punya maruah dengan melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Okey, tak nak cerita yang tu dulu. Saya nak cerita dengan ini. Okey, jadi dalam ayat ini Allah SWT, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki dekat sini maksudnya ialah suami. Secara khususnya maksudnya suami, tapi boleh juga secara umum lelaki lah, semua lelaki kan. Tapi dalam ini khususnya disebut ar-rijalu, itu ialah merujuk kepada wanita pula, kepada suami ataupun ayah lah tadi kan. Suami adalah pemimpin bagi wanita. Qawwamun, ar-rijalu qawwamun. Itu qawam, betul, qawam yang selalu tuan-tuan perempuan sebut, baca dalam media sosial tu, qawam ataupun qawim tu. Inilah ayat dia, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki, suami adalah pemimpin bagi wanita, isteri. Kerana apa? Kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, lelaki tadi, ke atas sebahagian yang lain, iaitu wanita adalah. Maknanya lelaki ni dia ada kelebihan. Sebab itu Allah mengiktiraf lelaki, bapa ataupun suami adalah pemimpin kepada wanita. Jadi apakah kelebihan itu? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dekat sini faddalallah, Allah telah melebihkan. Apakah kelebihan yang ada pada lelaki sehingga kan Allah kata lelaki ataupun suami adalah pemimpin kepada wanita. Okey, jadi bila kita baca ayat ini, kelebihannya ada. Pertama apa? Allah berikan lelaki ini fizikal, kekuatan fizikal berbanding dengan wanita. Ini adalah fitrah semula jadilah, sifat semula jadi lelaki berbanding wanita secara umumnya. Secara umumnya ada juga perempuan yang lebih gagah lebih kuat daripada lelaki, ada, tapi secara umumnya fizikal lelaki lebih kuat daripada wanita untuk menjadi pelindung. Untuk menjadi pelindung. Sebab itu
suami menjadi pelindung. Sebab saya sebut sini tadi, menjadi kelebihan itu fizikal. Jadi dia yang kena cari nafkah, dia yang kena cari rezeki, dia yang kena cari keperluan-keperluan hidup untuk keluarga dia lah, isteri dan anak-anak dia, ataupun anak-anak dia dan isteri-isteri dia, kan? Jadi itulah tanggungjawab yang perlu dimainkan, iaitu memberi nafkah dengan kelebihan rezeki, kelebihan Allah SWT fizikal yang ada tadi. Sebab itu dalam Islam lelaki yang wajib mencari nafkah, bukan perempuan. Lelaki yang kena bekerja, kena cari nafkah, kan? Perempuan tak wajib, bukan satu kewajipan untuk wanita, kaum-kaum muslimah, ibu-ibu untuk bekerja, tak satu perkara yang wajib. Habis yang kerja ni kenapa? Itu bincang tempat lain. Tapi saya mungkin akan sentuh di ujung-ujung lah nanti. Saya nak sebutkan dekat sini kelebihan lelaki tadi menjadikan mereka itu kawam. Kekuatan yang mereka ada itu dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Jadi dengan itulah Allah mengatakan bahawa lelaki itu kawam kepada wanita ataupun pada isteri. Kemudian satu lagi apa dia kata? Wa bima anfaqu min amwalihim. Iaitu kerana telah memberi nafkah kepada isteri daripada harta mereka. Itulah saya sebut tadi, tanggungjawab, maknanya lelaki ni pemberi nafkah. Hari ni dia orang panggil apa? Provider. Suami sebagai provider, kan? Masya Allah, terlalu kompleks fahamnya tu. Jadi yang lelaki pun trigger juga. Betul lah. Memang lelaki pemberi nafkah, provider. Jadi kita kena provide lah kepada isteri dan anak-anak. Tetapi adalah ilmu bawah tu, nanti kat bawah dia kata yang mampu apa semua tu nanti kemudian. Tapi at the first place, memang mula-mula kita kata lelaki, suami memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak lah, dan keluarga mereka. Dan juga selain daripada itu apa? Makan, pakai, pendidikan, kesihatan. Sebab itu bukan senang menjadi suami, tuan-tuan perempuan. Jadi kenapa berlaku berlaku sedikit ketimpangan lah. Nak kata sedikit pun susah juga, cakap macam banyak, kan? Ketimpangan dalam masyarakat pada hari ini kerana peranan ini tidak dibuat, tidak dilaksanakan oleh suami-suami tadi. Alasan sakit kita terima, alasan kesihatan lah makna itu. Tapi kalau sihat, gagah, perkasa, kan, sihat tubuh badan walafiat, kenapa tidak memainkan peranan ini? Kenapa peranan ini dimain-mainkan, dipermain-mainkan? Bukan. Jadi memang itulah. Sebab itu Allah muliakan suami, supaya isteri tadi taat. Kan? Suami, kita balik pada asas ni, tuan-tuan, perempuan. Ayah ni, peranan ayah ni, istilah sekarang ni provider tu, kan, tapi saya tak nak sebagai provider tu. Kita kata pemberi nafkah, lebih nampak roh dia. Provider ni macam tukang bagilah, macam hilang roh dia lah, maksudnya hilang dia punya spirit pemberi nafkah. Maksudnya nampak tanggungjawab itu dilaksanakan, kan, pemberi nafkah, kan. Tapi kalau provider ni macam orang beri, dia macam habis gitu je beri, kan. Jadi sebab tu saya sebut tadi, bila nak kemuliaan yang Allah berikan kepada lelaki ini, kerana tanggungjawab yang utama ini yang mereka laksanakan, barulah datang tadi isteri sebagai orang yang kena taat. Ini pun sama juga, asas juga taat. Ketaatan kepada suami itu bersifat mutlak, kecuali perkara-perkara yang memang melanggar syarak lah, kan. Ketaatan kepada suami ni, perempuan lah, dia sifatnya mutlak. Dalam hadis Rasulullah SAW sebut, kalaulah ada, taklah Rasulullah tu suruh kita menyembah suami itu. Dia kata kalaulah ada selain daripada Allah tu yang boleh ditaati, akan kusuruh isteri itu mentaati suami. Maknanya apa? Ketaatan kepada suami itu bersifat mutlak. Perkara ini perlu jelas. Kenapa? Sekiranya masing-masing tidak
melaksanakan apa tanggungjawab asas ni. Maksudnya apa? Suami pemberi nafkah. Sebagai balasan, in return, isteri kena taat. Kan? Jadi kat situ, dia asas dia kat situ lah, asasnya. Kan? Habis, Ustaz, suami saya tidak ni, paling tidak memberi nafkah kepada saya dan anak-anak. Adakah perlu saya taat? Jawapan dia memang perlu taat juga. Sebab ketaatan tu dia bersifat mutlak. Jadi suami tadi tak beri nafkah kan, dia berdosa. Kenapa pemberi nafkah ini sama hukumnya, wajibnya tu sama macam hukum sembahyang, puasa. Kerana dia kewajipan. Dalam ayat ini disebutkan, kewajipan dalam ayat-ayat yang lain pun ada juga disebut. Bahawa kewajipan memberi nafkah itu adalah wajib. Maksudnya apa? Anda, isteri, anda taat kepada suami, anda dapat pahala. Suami anda tidak memberi nafkah kepada anda, dia mendapat dosa. Biarlah dia berdosa saja. Jangan anda pula tak nak taat kepada suami, dah dua-dua berdosa lah pula. Kan? Pedih kan dengar kan macam, ya ke Ustaz? Ya ke? Tapi begitulah sifatnya. Kita tidak boleh melawan kemaksiatan dengan kemaksiatan. Biarlah suami itu, katalah dalam kes yang saya sebut ni tadi kan, suami itu tak menjadi provider lah, tidak memberi nafkah. Apakah dengan tidak memberi nafkah itu menghalalkan ketidaktaatan suami isteri? Tidak begitu. Okey, nampaklah jadi maknanya kalau suami itu seorang yang pemberi nafkah, memang kewajipan tu tidak boleh dikompromi. Kewajipan untuk taat itu tidak boleh dikompromi. Nampak tak? Okey, jadi kita balik pada asas tadi, suami pemberi nafkah, isteri taat. Kedua-duanya tu bersifat mutlak. Kecuali tadilah saya sebut suami itu sakit ke apa kan. Yang maksudnya dia tak boleh kerja lah, dia tak boleh bekerja. Kalau setakat dia demam-demam tu mungkin cuti sehari 2 hari tu tak ada masalah. Kan? Kalau dia boleh pergi kerja, pergilah kerja. Apa pasal tak nak pergi kerja? Kenapa? Malu. Kita dalam masyarakat Melayu ni dululah, saya rasa hari ni saya tak pastilah macam mana. Kalau kita melepak kat rumah tu macam malulah. Orang lelaki duduk kat rumah diam-diam gitu kan, tak buat apa-apa lah. Maksudnya tak bekerja lah. Mungkin kat rumah tu buatlah, tidur ke main game ke pun, Allah Alam saya tak tahu. Kan? Tapi satu benda yang malu. Malu makan duit bini kata orang. Saya tak tahu zaman sekarang ni ada tak lagi perasaan macam tu, wallahu alam. Okey. Jadi kita dah jelas tentang peranan ayah ni tadi. Sebab itu suami perlu dihormati. Ayah perlu dihormati kerana apa peranan ini tadi. Saya sebut tadi, kalau suami itu tak beri nafkah, tidaklah mengharuskan untuk kita tidak taat kepada dia. Bukan itu dia punya sifir dia, bukan itu. Kau taat aku, kau beri nafkah aku taat. Kau tak beri nafkah aku tak taat. Tak ada macam itu. Dalam Islam tak ada macam itu. Bukan macam itu dia punya caranya. Habis macam mana? Yang itu cerita tempat lain lah. Nak kena pergi mahkamah turun naik tu memang leceh lah. Yang itu saya pun akui juga. Sebaik-baiknya berilah nasihat kat suami tu. Suruhlah ahli keluarga dia yang terdekat ke apa ke. Mungkin sesekali suruh bapak dia azankan telinga dia ke apa kan. Itu bergurau lah. Tapi maksudnya maknanya suruh dia nasihatkan dia ke apa, panggil orang ketiga ke, ayah dia ke, pakcik dia ke, adik-beradik dia yang lain ke, yang dia mungkin malu dengan keluarga dia kan, pakcik dia ke kan, mestilah ada agaknya. Kan macam tu. Okey, yang kedua, selain daripada memberi nafkah ini, saya dah sebut tadi, nafkah tu asasnya makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan. Okey. Jadi seorang bapa juga bertanggungjawab selain daripada yang tadi, memberi didikan agama. Pendidikan, memberi pendidikan, khususnya pendidikan agama lah. Kan? Pendidikan agama ni bukan satu pilihan. Macam kita dengar selalu hadis yang menyebutkan talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ialah faridah, wajib kepada setiap muslim. Jadi kalau kita tengok ilmu apa yang wajib? Ilmu fardu ain, ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi
setiap Muslim. Jadi kalau kita tengok huraian hadis tu, ilmu apa yang wajib tu? Ilmu agama, ilmu fardu ain. Macam mana nak membersihkan diri, macam mana nak sembahyang. Ilmu agama lah. Ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu akidah yang kita belajar, ilmu akhlak yang kita belajar, itulah ilmu. Jadi kenapa? Kerana tadi tanggungjawab ayah ini bukan saja kepada anak-anak. Tapi kalau kita sebut ayah tu memang kepada anak-anak lah. Kan? Tapi dalam masa sama, ibunya kena didik juga, kena ajarkan juga, kena pastikan juga. Sebab itu saya sebut tadi, Rijal al-qawamun 'ala nisa ini tadi, dia berat. Dia bukan sekadar memberi nafkah. Beri makan, dia beri makan. Aku nak beri makan, pakai cukup kat kau kan. Macam tu kan. Dia tak cukup lagi. Dia kena beri ilmu agama kepada keluarga dia. Nampak tak? Nak dapatkan kemuliaan sebagai seorang ayah, nak dapatkan kemuliaan seorang suami tadi, yang perlu ditaati secara mutlak, saya sebut tadi kan, bukannya mudah. Dia kena ajar anak dia, dia kena ajar isteri dia, kena bertanggungjawab tentang hal ehwal agama anak-anak dan isteri dia dan keluarga dia. Dia tidak boleh dibiarkan mereka itu tanpa ada pendidikan agama. Kenapa? Banyaklah dia punya kesan dia kalau tak ada pendidikan agama. Tapi saya nak cerita tentang perkara yang asas ni tadi, tentang betapa suami ataupun anak-anak ni tadi mendapat pendidikan agama. Kalau kita tengok ada sebuah hadis ini, dia kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin kepada orang-orang yang di bawahnya. Jadi kalau dalam hal Allah SWT berkaitan dengan tanggungjawab tadi. Saya katakan seorang lelaki. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis yang saya sebutkan ni juga, kullukum ra'in ni selalu kalau tuan-tuan pergi kursus motivasi ke kursus apalah berkaitan dengan kerja ke, kamu semua adalah pemimpin. Penceramah tu cakapnya tu kan, kamu semua akan adalah pemimpin. Jadi hadis tu panjang lagi tu. Dia dah sebut semua kamu pemimpin, seorang pemimpin kepada rakyat. Jadi kita tengok sini, panjang lagi dia punya hadis tu, dia kata apa? Ar-rijalu ra'in fi ahlihi. Seorang suami, seorang ayah, seorang bapa bertanggungjawab pemimpin kepada anak-anak dia, kepada ahlihi tu maknanya kepada ahli keluarga dia, kepada isteri dia. Kan? Jadi pemimpin apa? Kena pimpin. Kena pimpin, tangan bukan, bayangkan kena pimpin. Kena pimpin anak-anak, isteri tadi. Jadi nak pimpin pergi mana? Nak pergi mana? Fil jannah kan. Pimpin ke syurga lah. Nak pergi mana lagi? Pimpinlah juga kalau nak melintas jalan ke, nak pergi mall mana-mana ke apa kan, nak jalan-jalan tengok apa zoo ke apa kan. Pimpinlah juga, baguslah juga tu. Tapi maksud yang lebih komprehensifnya ialah memimpin ke jalan Allah. Masuk syurga sama-sama. Jangan ditinggal. Jangan masuk seorang lah. Ajak anak-anak, ajak isteri, jom kita jadikan rumah tangga kita ni taman-taman syurga. Begitu. Seterusnya, hadis tu kata, wal mar'atu, wanita, sama ada isteri ataupun ibu, pemimpin di rumah suaminya dan bertanggungjawab terhadap orang yang dalam rumah tu lah. Nampak? Pengiktirafan kepada isteri. Bila nak cerita pasal ayah ni, dia kena cerita pasal ibu juga, baru dia seimbang. Dia tak boleh cerita satu one way saja. Nanti nampak, alamak, ini tak aci lah Ustaz. Ustaz cerita pasal tanggungjawab wanita je, tanggungjawab lelaki tak cerita pun. Ni cerita lah ni. Tanggungjawab suami memimpin, ahli keluarga dia. Tanggungjawab isteri, pemimpin di rumahnya. Dia kata, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Disebut situ, fi baitin zawjiha. Perempuan, ibu, isteri, dia adalah pemimpin di rumahnya. Itu orang kata, sekarang ni kan 2-3 hari lepas kan sibuk orang kata, siapa yang kena masak ni? Siapa yang kena kemas? Itu bukan kerja suami, itu bukan kerja isteri. Dah siapa yang nak masak? Dua-dua tak ada nak masak, lapar dua-dua kan. Jadi perkara ni tuan-tuan telah dibincangkan oleh para
alim ulama kita. Buat apa kita ni macam berbincang satu perkara yang kita langsung tak pernah dengar. Macam pelik pula saya tengok kadang-kadang kan. Yelah sesekali tu selak-selak jugalah Facebook tu kan. Berjujutlah cerita pasal apa ni tanggungjawab memasak, mengemas di rumah ni kan, macam tak pernah dibincangkan. Benda ni bukan baru kan. Jadi mungkin ada yang nak ambil satu pembaharuan lah agaknya, mungkin begitu, saya pun tak pasti. Kalau tuan-tuan perempuan tengok dulu, kita sebenarnya, kita ni berada dalam satu keadaan yang kita mungkin claim lah, kita dalam hidup dalam keadaan moden lah, konon-konon kita ni moden tau. Konon-konon kita ni moden kan. Tetapi dia sebenarnya balik kepada asas. Kalau kita peribahasa sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Ini dia yang saya kata back to basic ni tadi. Suami cari nafkah kan, isteri taat. Itu perkara yang basic. Bincang panjang, sesat dah kita ni. Patah balik, apa asas kita? Suami cari nafkah, wajib. Isteri taat, wajib. Fine, dah, okay. Suami keluar rumah cari rezeki, isteri dalam rumah, diuruskan rumah tu. Wanita pemimpin di rumah suaminya. Tapi kalau tak diurus rumah tu, siapa nak urus? Katalah, kita bayangkan suami kita ni bawa Grab lah, contohlah kan. Pergi pukul 7 pagi, balik pukul 9 malam lah. Tiba-tiba balik kat rumah tu kan, sebutir nasi pun tak ada. Kenapa awak tak masak? Ini bukan tanggungjawab saya. Kalau kita make sense benda-benda macam ni je pun dah cukup asas. Kan? Make sense macam ni je. Kan? Ini bukan cerita suami tu kerja kalau zaman dulu tu memburu masuk hutan, keluar hutan kan. Ini kita cerita zaman sekarang ni. Suami kita bawa Grab. Kan? Pergi pukul 7 pagi, balik pukul 9 malam. Balik nasi sebiji pun tak ada atas meja. Kan? Dia pula kena masak tak nak nasi. Orang kat rumah lapar dah semua. Ayah lambat balik. Kan? Jadi suatu perkara yang yelah, saya sebut tadi make sense tadi kan, macam itulah. Cuma saya ingat mungkin ini pandangan saya saja. Mungkin hari ni masyarakat kita ni agak kompleks. Makan tu tak cukup satu lauk agaknya lah. Kan? Kompleks. Lauk tu pula nak yang nasi biryani, nasi Arab kan. Kalau kita balik pada asas je tuan-tuan. Sebab tu kalau saya sebut tadi, saya suka cakap back to basic ni sebab apabila kita rasa kita ni sudah sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Kan, orang dulu, dia masak simple aja. Nasi, mungkin satu lauk. Apalah, ayam masam pedas. Mungkin dah cukup lah, ada sayur sikit. Ada nasi, lauk, sayur, cukup. Kan, agak-agak berapa minit masak tu? Mungkin 1 jam. Kan, mungkin 1 jam lah agaknya. Mungkin sekarang ni orang expect, ada nasi, ada lauk ayam, lauk ikan, lauk sotong, ada kailan, ada sawi goreng, ada agaknya macam itu. Jadi dia makin susah. Makin susah lah. Benda senang jadi susah. Kan? Benda senang jadi susah. Agaknya begitulah. Kan? Difahami masak tu macam itu. Kan? Pernah hari ni rumah kita besar tuan-tuan. Rumah kita ni semua besar-besar. Jadi nak kemas rumah tu mungkin perlukan 2-3 hari. Jadi kalau satu hari tu tak sempat nak kemas, tak boleh. Apatah lagi kalau isterinya pun bekerja. Jadi perkara-perkara macam ni kan, kita balik kepada asas. Kan, suami tengok rumah awak 10 bilik contohlah kan. Awak tak ada maid, isteri awak buat. Kita kalau fikir secara logik pun takkanlah isteri aku boleh kemas rumah 10 bilik ni. Kan tak boleh. Kan? Jadi expectation kita sebagai seorang suami tu berpadalah dengan kekuatan isteri tadi. Yang kita kata tadi, lelaki dia lebih tenaganya, perempuan kan, dia memang boleh buat. Angkat tong gas memang boleh. Kan? Kalau dia tengah marah dengan kita, dengan suami ni, dia angkat tong gas sendiri tau pasang. Bila cuma dia berbaik-baik ni, abang tolong pasangkan gas ni. Cuba time dia marah, dia angkat tong gas tu sendiri, dipasang sendiri. dia buat sendiri. Maksud saya, perempuan ni ada tenaga, dia boleh buat juga. Kan? Tapi oleh kerana, saya sebut tadi kan, kita tengok rumah kita bersepah 10 bilik, anak 10 kan. Alamak, tak payahlah expect rumah kita macam istana pula. Jadi benda-benda macam ni back to basic je. Benda yang asal, tak payah kita fikir terlalu
complicated macam tu. Makannya tu seadanya. Dah laki bini kerja kan, suami isteri kerja. Kan kita balik masak ni apa bang? Kau goreng ikan pun cukup lah. Kan taruhlah sikit sambal-sambal belacan ke apa benda ke. Kan kalau nak makan sedap pergi kedai lah, kedai Arab. Makan nasi Arab, ada maklubah, ada shawarma kan. Makan sedap lah. Benda-benda basic je. Tapi oleh kerana kita ni dah complicated sangat fikirnya, mungkin kita claim diri kita ni educated lah agaknya ke apa, ke modern ke apa kan, masyarakat moden, jadi susah. Jadi pening kepala. Benda yang susah ni bertambah susah. Jadi benda yang senang jadi susah, yang susah tambah susah lah. Jadi gitu tuan-tuan, puan-puan Allah. Jadi sebab itu saya kata agama ni, suami tadi kena bimbing isteri, kena bimbing anak-anak, ayah tadi kepada kefahaman dalam agama. Ini contoh-contoh yang kita kata konflik apa berlaku pada hari ini kan, menyebabkan ketidakfahaman ataupun kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama ni, kerana asasnya tidak kukuh. Jadi nak salahkan siapa pun tak boleh juga, salahkan diri sendiri jugalah kan. Paling-paling bukanlah salahkan diri sendiri, itu maksudnya kita kena ambil tanggungjawab. Bukanlah saya suruh salahkan diri itu, kita menyesal lepas tu apa ni jadi stres pula apa kan, kena tanggungjawab lah. Okey, apa lagi selain daripada itu, apa ni, bapa ni tanggungjawab untuk menjadi pelindung lah, pelindung anak-anak dia, keselamatan isteri dia. Sebab tu saya kata banyak kerjanya, tanggungjawabnya tu banyak. Jadi sebab itu kita diberi pengiktirafan oleh Allah SWT sebagai orang yang perlu dihormati, ditaati, kerana menjadi pelindung dan menjadi tempat anak-anak kita rasa selamat dengan kita. Menjadi tempat anak-anak kita selamat dengan kita rasa macam, ya selamatlah ada ayah aku kan, rasa selamat. Tapi kalau kita tak bersama dengan anak kita tuan-tuan perempuan kan, anak tak rasa, malah mungkin anak takut dengan kita kan. Dia memanglah jadi seorang ayah ni memang ada karakter dia, kena jadi yang sedikit tegas ataupun dalam bahasa mudah garang sikit lah, garang kena garang. Kalau tak nanti siapa nak respect anak-anak ni kan, dia memang macam itu, kena ada watak yang garang dalam rumah. Kalau ibu dan ayah dia pun lembut aja kan, memang tak jadi. Memang tak jadi. Dia kena ada watak garang, ada watak pemujuk kan. Ayah marah, mak mujuk, mak marah, ayah pujuk, macam itulah kan. Kalau dua-dua marah, dah anak tu pun nak siapa yang pujuk dia kat luar kan, dia pergi keluar ramailah pemujuk dia kan. Jadi sebab itu saya kata tadi, bila kita bercakap pasal suami bapa ni, dia tak lengkap tanpa kita sebut juga tentang peranan anak tu sendiri, dan isteri jugalah, ibu kepada anak-anak tadi itulah. Okey, jadi mungkin pada hari ini apa yang kita nampak ni sebenarnya bukanlah suatu perkara yang tak pernah dibincangkan dalam masyarakat kita tentang tanggungjawab ini. Saya rasa semua orang tahu, kalau di negeri Johor ni nak kahwin kan, kita ada pra-perkahwinan. Kita dengar ceramah ustazah tu, kita pun gelak-gelak lah, ketawa hihi kan kalau penceramah tu pandai buat lawak kan. Tapi kita lupa tentang apa yang diceramahkan tu. Sebab itu kena pergi ceramah selalu kan, kena dengar lah. Mungkin sekarang ni YouTube ada, TikTok ada apa kan, engage lah dengan mana-mana selebriti yang boleh dicontohi lah, macam itu kan. Maksud saya, dia ilmu keibu bapaan ini, peranan bapa, peranan ibu dalam masyarakat moden ni, perlu kita ni lah. Cuma saya sebut tadi lah, bila kadang-kadang kita dengar daripada orang-orang yang entah mana-mana ni, yang kita kadang-kadang salah dia punya tafsiran. Provider isteri langsung tak boleh contribute kepada suami dan isteri, kepada suami, kepada perbelanjaan rumah tangga. Ni duit aku, duit kau memang duit aku. Duit suami, duit isteri kan. Dia ada betulnya pernyataan itu, tapi dia tidak boleh dibaca secara literal. Sebab saya jelaskan suami memang memberi nafkah kepada isteri. Saya dah cakap banyak kali daripada awal tadi kan. Memang itu tanggungjawab. Tak boleh nak dikompromi. Saya dah cakap tak boleh kompromi. Jadi memang betul lah duit suami kan, duit isteri dia dalam hal-hal makan pakai dia, keperluan asas dia tadi lah. Tetapi kalau isteri itu bekerja,
Sebab itu saya sebut tadi. Suami kena faham kenapa anda, kenapa saudara, kenapa tuan-tuan izinkan isteri bekerja. Sebab apa? Isteri nak bekerja dalam Islam, dia kena minta izin suami dia. Izin tu macam mana tu mungkin membenarkan lah. Izin tu maksud membenarkan kan. Ingat, ini perkara yang asas juga. Perkara yang asas ni. Nak cerita back to basic aja. Isteri nak bekerja, kena minta izin suami. Ini no kompromi, memang betul. Okey, suami izinkan, maka isteri tu boleh bekerja lah. Maksudnya apa? Bila suami mengizinkan isteri itu bekerja, suami itu, dia kompromi tentang beberapa hal. Maknanya apa? Isteri dia tidak ada di rumah 24 jam. Okey, isteri dia tidak berada di rumah. Sebab pergi kerja. Kan, isteri dia. Jadi dia kena kompromi itulah. Isteri dia tidak dapat melayani dia sebaiknya. Sebab apa? Sebahagian masa tu di luar. Tak dapat melayani. Jadi dia berkompromi tentang hal itu. Kan? Bila dah diizinkan, maknanya suami membenarkan. Cuma saya sebut tadi, bila suami ni dia tidak realize, dia tidak sedar tentang keizinan yang diberi itu, dia sebenarnya mengkompromikan dia punya hak dia. Mana apa? Isteri tak dapat melayani saya kerana sebahagian besar masanya berada di luar. Isteri tak berada di rumah kerana sebahagian masanya berada di pejabat di tempat kerja. Jadi di situlah kekurangan yang kita kompromikan sebagai seorang suami terhadap isteri dia. Isteri kita lah. Kan? Jadi tak boleh nak expect seperti mana dia berada di rumah 24 jam. Tidak boleh expect seperti mana dia berada, tidak boleh dapat layanan isteri itu seperti mana dia berada di rumah sepanjang masa. Tak dapat nak layan macam tu. Itu yang kita kompromikan. Okey, bagi isteri pula, bila anda minta izin kepada suami ni, apa yang anda janjikan kepada dia sehingga dia benarkan anda bekerja? Mungkin tak pernah dibincangkan benda ni, tapi make sense lah, kita sendiri macam faham. Okey, tanggungjawab saya sebagai isteri, okey saya tukar, saya punya role model sebagai isteri. Tanggungjawab isteri saya ni isteri, saya kena layan suami saya. Saya kena jadi pemimpin dalam rumah tangga dengan suami saya. Dalam rumah yang suami saya sediakan untuk saya. Saya kena jadi ketua di sini, saya kena uruskan rumah saya ni lah. Kan? Tapi bila saya nak pergi kerja, saya nak bekerja, saya nak keluar kerja, kan, saya kena minta izin suami. Jadi apa yang saya janjikan kepada dia ataupun saya kompromi dengan dia, okey bang, saya sekarang ni kena pergi kerja, saya tak boleh sepenuh masa melayan awak. Saya tak boleh berada di rumah ini sepanjang masa. Okey, apa yang saya kompromikan? Okey, saya akan tolong. Contoh, saya contohkan dia, tolong bayar bil api, bil air. Saya akan contoh, saya akan tolong bayar rumah di separuh, whatever lah. Jadi ada perjanjian seperti itu, walaupun mungkin tidak disebut secara hitam putih, agreement dan sebagainya itu. Saya sebagai suami isteri ni, dia perlu mutual understanding saja. Muncul dari masing-masing. Okey, nanti bang, saya dapat gaji, saya tolong abang sikit lah. Bagi mak bapak saya duit, saya bagi sikit anak ni, belanja makan. Jadi itu tolak ansur yang mak bapak kita dulu cakap. Kan? Bila kita tanya pakcik, apa rahsia pakcik yang kahwin sampai 40 tahun, 50 tahun ni? Tolak ansur. Betul ansur. Inilah dia tu. Maknanya apa? Memang duit isteri. Tapi bila awak pergi kerja tu, awak minta izin dengan suami tu, apa yang awak janjikan kepada dia, apa yang awak cakap dengan dia, yang dia boleh kompromikan hak dia terhadap dia awak, yang awak boleh kompromikan tanggungjawab awak tu, awak boleh kurangkan sikit. Mestilah ada balasnya, ada return tu. Macam tu. Kan? Itu maksud saya tadi, back to basic. Sebab itu suami kena keizinan suami untuk pergi kerja, untuk bekerja. Kan? Untuk bekerja. Jadi sebagai isteri yang bekerja, apa peranan kita pula? Kita pun ada tanggungjawab fardu kifayah contohnya. Mungkin nurse, cikgu, pensyarah, kan kita ada fardu kifayah terhadap negara, terhadap bangsa kita.
suami pun faham, okay, you punya kepakaran ni memang tak ada tempat lain. You pandai buat nuklear contoh. Kan? You okay, you pergi. Awak ni pakar perbidanan, okay pergi. Tak apa. I izinkan. Kan? Tapi kita sebagai isteri apa? Suami aku dah izinkan aku ni pergi kerja ni. So macam mana aku nak top up balik kekurangan yang telah aku tinggalkan. Layanan kepada dia, jadi macam mana nak buat. Fikir sendiri lah, saya pun tak tahu nak cadang macam mana, saya tak ada cadangan lah kan. Fikir sendiri, kita sebagai isteri fikir sendiri, okey lah abang, I bantu you bayar rumah lah, I bantu bayar kereta lah, saya bantu budak-budak ni patutnya bawah saya punya penjagaan kan, okey saya hantar nursery ni pakai gaji saya bayar dia orang. Macam itulah kan. Itu saya sebut tadi, keizinan itu penting. Jangan dah berantakan baru cerita tentang izin tak izin ni. Jadi dia dah di pertengahan boleh juga, tak ada masalah. Maksudnya bila sesat jalan, balik kepada pangkal jalan tadi. Kan? Oh bang, kita sebelum ni tak pernah buat agreement lah. I pergi kerja ni, saya pergi kerja ni, abang izinkan? Izin. Kan? In return, abang rasa apa yang saya boleh, macam itu bincang lah. Itu orang dulu kata ni tolak ansur, bincang baik-baik. Benda boleh bincang, buat apa gaduh? Benda boleh bincang, buat apa gaduh kan? Buang masa, penat tenaga kita, emosi kita terganggu kan, anak-anak terganggu tengok kita ni apa ni bergaduh. Bukannya dia orang happy pun. Dan kita pun pernah jadi anak tengok mak bapak kita gaduh, pada gaduh suka-suka apa, gaduh manja je. Kita pernah risau, mak bapak aku lain macam dia pula gaduhnya ni kan. Tak adalah sampai baling-baling pinggan ke apa kan, tapi rasa suasana tu tidak harmoni lah. Suasana tu tidak harmoni. Okey. Jadi di samping itu juga walaupun saya cakap tadi isteri sebagai apa ni ketua dalam rumah tangga tu kan. Ketua dalam pengurus rumah tangga tu. Okey, tapi tak adalah kaum ibu, kaum bapa ni yang apa berlepas tangan. Ini saya kata tadi. Dia ada perkara yang perlu kita lihat secara holistik lah, secara meluas, secara menyeluruh. Kan? Memang betul saya kata tadi, saya ambil contoh tadi yang suami dia kerja Grab kan, balik pukul 9 malam kan. Penat kan. Okay. Jadi isteri pun kena faham, suami aku penat. Kan? Suami pun kena faham, kat rumah jaga anak pun penat juga tuan-tuan. Tak percaya, cuba tukar. Satu hari suami jaga anak, isteri buatlah tempat lain kan. Penat juga. Jadi masing-masing itu tolak ansur. Kan? Taklah bermaksud langsung tak boleh pegang anak, tak ada jaga anak. Kan? Sampai anak tu tak kenal ayah dia. Ini ayah aku ke ni? Sebab itu saya buat tadi, untuk kita istilahnya bonding tu kan. Apa ni kuat kita ni ikatan dalam kekeluargaan tu, ayah ni. Sebab itu saya sebut tadi dalam masyarakat kita ni, watak ayah ni dia macam rasa watak yang garang, bengis begitu kan. Tapi saya suka lebih kepada tegas lah. Tegas itu perlu adalah. Garang sampai pukul-pukul pun tak elok juga kan. Satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Jadi saya nak kaitkan tadi, apabila anak ni dia kurang bonding dengan ayah dia kan, itu yang kita sering terjadi. Ayah rasa anak tak dekat dengan dia sebab watak dia memang macam tu. Watak dia macam tu. Tapi jangan rasa apa ni ayah tu tak penting. Kenapa? Di sebalik keputusan-keputusan mungkin yang sang ibu buat ni tadi, sebenarnya di sebalik itu ada perbincangan dengan ayah dia. Awak memang approach, kita selalu approach ibu lah, ibu begini begitu kan. Sebelum ibu tu bagi jawapan, kadang-kadang dia tak bagi jawapan terus lah, dia akan bincang dulu dengan ayah dia kan, dengan suami dia kan. Ni si Anu ni begini, bagus tak, dia orang bincang dulu kan. Jadi itu saya sebut tadi, bila apa ni karakter ayah tu terlalu menjauh kan, menyebabkan anak tu rasa ayah tu kurang penting lah. Sedangkan sebenarnya dalam apa saja keputusan yang dibuat dalam keluarga tu melibatkan keputusan ayah juga. Jadi sebab itu saya kata saling menghormati ni, saling menghormati mana antara ibu dan ayah ataupun suami dan isteri ni tadi akan memberi satu message kepada anak-anak ni tadi, bahawa
dan ayah dia turut penting dalam keluarga tu. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang ayah ni, kita kena ambil peranan ataupun mainkan peranan ni dengan betul, tuan-tuan. Tuan-tuan ni maknanya suami-suami, ayah-ayah ni kan. Sebab apa? Kalau kita tak ambil peranan ini, anak memang akan jauh lah, akan rasa jauh. Jadi jangan salahkan anak tu juga. Sebab apa? Memang kita tidak ada membina suatu ikatan, ikatan emosi seperti mana ibu-ibu memanglah dah dia yang melahirkan yang beranak yang mengandung 9 bulan, yang menyusukan, yang menjaga, yang bangun malam, memanglah ada bonding yang kuat secara emosi tu. Jadi kita ni tak ada. Jadi kita kena buat, kena ciptakan. Malulah kan. Jadi itu satu perkara yang kita sendiri kena realize lah, kena sedar lah kan. Kalau dah malu, mungkin malu tu, di sebalik malu tu ialah ego. Ego maksudnya bukanlah ego tu tak bagus. Ego tu macam saya sebut tadi lah, dia tegas. Kerana peranan itu perlu dimainkan oleh seorang bapa. Tapi tidaklah langsung kita tidak ada ikatan emosi. Tak boleh, mesti kena ada emosi juga. Psikologi kita dengan anak kan. Okay. Ada fungsi kita sebagai ayah ni tadi untuk menjalankan ataupun melakukan keadaan itu ataupun menciptakan keadaan itu. Ada ikatan emosi kepada anak-anak kita supaya akan dilihat ayah ini juga terlibat dalam segala keputusan yang dibuat dalam hidup anak tadi. Barulah dia rasa kehadiran ayah dia tadi kan. Jadi satu aspek pula tuan-tuan, perempuan dan Allah sekalian, sekali lagi saya nak sebut jangan sekali-kali kita sebagai suami memperlekeh-lekehkan isteri depan anak-anak. Begitu juga, jangan sekali-kali isteri memperlekehkan suami depan anak-anak. Kau tengok bapak kau tu malas tidur je, tahu membuta contoh tu kan. Memanglah suami tu suka membuta, agaknya suka tidur kan. Tetapi bila ada macam tu kita buat, tengok mak kau ni asyiklah tidur je, tak masak kan. Jadi benda tu akan menjadikan anak-anak tu hilang sedikit demi sedikit hormat. Hilang hormat kepada sama ada ibu ataupun ayah dia sedikit demi sedikit. Perkara-perkara antara kita dan suami itu perlu dibincangkan. Kan? Kalau kita tak puas hati dengan isteri, cakaplah, awak ni asyik tidur je. Kan? Cubalah goreng-goreng telur ke apa macam tu. Kan? Awak ni suami, awak ni bang, asyiklah main game aja. Bilalah nak berhenti main game. Kan? Jadi begitulah, biar dibincangkan secara tertutup. Tetapi perlu dibincang, jangan tunjukkan contoh, sebab apa anak-anak ni dia akan mencontohi apa yang kita buat. Sebab kita ni ibu bapa dia lah orang yang paling dekat dengan dia, yang paling awal mendidik mereka. Didik ni bukan sekadar cakap, tetapi melalui perbuatan, tingkah laku, teladan yang kita tunjukkan sehari-hari. Dia tengok, jadi memanglah dia tak ni, kita panggil learning process lah. Proses pembelajaran secara tidak langsung. Dia tengok je. Sebab tu kalau kita perasan sebenarnya, kita ni orang tua ni kan, kita ni mak bapak ni, kita copy, kita salin tingkah laku ibu dan ayah kita. Cara mereka mendidik kita dulu. Kita rasa macam ni agaknya betul ni, aku pun macam ni lah buatlah ke anak-anak kita. Jadi dia mewarisi secara tingkah laku yang ditiru, yang dicontoh lah, diteladan itu tadi lah. Okey. Jadi poin saya ialah apa saja yang menyebabkan renggang tadi, maksudnya apabila ibu condemn bapa dia dengan anak dia, atau sebaliknya ayah condemn mengecil-ngecilkan peranan mak dia, anak tu akan distant, akan ada jarak emosi kepada salah seorang lah. Dan inilah yang saya sebut tadi, perlu dielakkan supaya kita tidak membina jurang, di antara anak dan ayah khususnya. Apatah lagi tadi, advantage kepada ibu ni memang mereka yang mengandung, melahirkan, menyusukan. Jadi ada ikatan emosi itu sangat kuat. Tapi ayah ni dia tak ada. Sentuhan tu kurang. Kan? Kalau ibu menyusukan anak kan dia dakap, dia peluk kan.
kan sentuhan tu banyak. Banyak ruang untuk menyentuh anak-anak tadi. Kalau bapak ni sentuh apa, tempeling kan. Tempeling, oh kau ni, tempeling kan. Sekarang ni dah tak boleh pula tempeling kan. Okey. Jadi kalau kita lihatlah perkara contoh-contoh ataupun poin-poin yang saya sebutkan dengan tuan-tuan perempuan ni tadi, okey, apabila jarak ataupun bonding tadi tak ada, itulah yang menjarakkan apa ni tadi, kita dengan ayah kita lah. Sedangkan di sebalik itu, ayah lah yang beri nafkah tadi, yang sebut tadi nafkah tu kan. Sebab itu bila tadi ayah tak memberi nafkah, ini juga memberi satu mesej kepada anak-anak kau. Dia kata, bapa aku ni tak tanggungjawab lah kan. Jadi hilang respect dia. Jadi nak salahkan siapa? Jadi kita tunaikan tanggungjawab itu. Jadi privilege itu, kelebihan itu dia akan datang. Anak akan tengok kita cari makan, kan, bawa Grab pukul 7 sampai pukul 8 malam, 9 malam. Kan, jadi dia struggle, dia tengok, uish, bapak aku ni struggle. Penuhkan dia punya tanggungjawab, pengorbanan dia, tindakan dia. Sebab apa? Nak cari nafkah. Bawa lori, bawa bas. Itu ada accident pula kan. Macam mana Jadi sebab tu lelaki ni ramai mati cepat. Sebab apa itulah. Sebab terdedah risiko kerja mereka ni kepada mati. Itulah pengorbanan seorang ayah. Yang kadang-kadang kita tak nampak. Kita tahu atas meja ada makanan aja. Sebab kita kata dalam kepala otak kita, dalam pemikiran kita, kasar sangat dalam kepala otak kan. Dalam pemikiran kita kata ayah ni provider. Sebab tu saya sebut tadi, saya tak suka pakai provider ni, dia nampak macam ni lah, macam minta maaf kalau contoh ni tak sesuai sangat, macam kucing bagi anak makan. Itu pun ada juga, ada emosi juga. Tapi saya sebut tadi, provider ni dia macam kita berilah, macam tak ada hubungan. Tapi kita kata memberi nafkah. Bila kita beri nafkah, maksudnya itu adalah tanggungjawab yang saya kena buat, wajib. Dan anak-anak pun bangga tengok bapak dia bagi dia nafkah makan. Walaupun mungkin tak mewah, walaupun sedikit, walaupun makan apa agaknya. Balik bawa burger je contohlah. Bawa martabak aja kan. Tak adalah nak bawa nasi Arab ke apa. Kan? Jadi kita kena lihat itu dari satu sudut tanggungjawab. Bila tanggungjawab dipenuhi, maka saya sebut tadi, barulah ada kelebihan tadi. Di samping itu saya sebut tadi, kena bonding dengan anak-anak tadi. Mesti ada bonding. Kalau anda sendiri suami, ayah ni langsung tak nak pegang anak, macam mana dia nak ada rasa terikat dengan anda, dengan kita sebagai ayah ni. Memang kita watak kita garang. Kan? Ataupun saya kata tegas lah tadi. Garang ni tak apa, jangan memukul. Kan? Mulut tu jangan menyumpah. Jangan memaki. Itu memang tak boleh. Garang ni maknanya kita kata, kau bila kau nak sembahyang? Dah kejut tak bangun kan? Tak adalah kita kata perkara-perkara yang memaki hamun. Itu pun satu contoh yang tak bagus juga. Itu saya kata tadi, antara tegas, garang ni tak ada masalah. Kalau kita tak tegas, tak garang dalam rumah tangga tuan-tuan, habis, tak terkawal nanti. Tegas garang tapi jangan memaki. Boleh marah anak, jangan memukul. Itu kena ingat. Maknanya peranan tu tetap ada. Tetapi kita kena jaga, jangan, contohnya sebut tadi, jangan sampai memukul, jangan sampai memalukan dia, maki hamun dia. Kan? Ini kadang-kadang kita tengok perempuan pun maki hamun. Pelik pula dah viral sana sini. Tengok dia pun memaki hamun. Benda-benda yang tak patutnya kita keluar dari mulut kita, anak kita dengar. Okey, apa lagi? Jadi pengorbanan seorang ayah ini sebenarnya tidak ditonjolkan wataknya itu. Mereka rasa itu satu tanggungjawab. Kan? Patutnya maknya pula berperanan, tengok bapak kau cari rezeki ni. Kau ni belajarlah rajin-rajin. Takkan kau nak jadi miskin macam kami. Contoh macam tu. Kan? Nampak kan ayah tu melakukan satu perkara yang penting. Supaya kita ada rasa hormat pada dia. Begitu juga kan suami. Kau tengok mak kau masak tu,
siang, malam, pagi, petang, kau suruh makan pun tak nak. Mak kau dah masak ni tadi, makan je lah. Apa pasal kau tak nak makan? Membazir. Jadi kita nampakkan bahawa masak ni satu perkara yang bukan senang. Nak kena ada spend masa, nak kena ada kemahiran memasak. Cuba suruh saya masak, memang tak kerti. Saya makan pandai, masak tak kerti lah. Okey. Jadi inilah saya kata tadi, bagaimana kita nak projection anak-anak ni tadi supaya lebih menghargai ibu bapa dia, menghargai ibu dia, menghargai ayah dia. Dan tuan-tuan, perempuan dan mati Allah sekalian, sebenarnya kalau kita tinjau lah tentang hubungan anak dan ayah ni, dia sebenarnya berasaskan kepada hubungan emosi dan juga tanggungjawab yang saya sebutkan tadi. Kita tak boleh nak letakkan letak tepi emosi tu, tak boleh. Dia mesti ada juga emosi, sama-sama gembira dengan mereka, sama-sama sedih dengan mereka kalau mereka sedang sedih, begitulah. Jadi supaya adanya tadi ikatan ataupun saya sebut tadi bonding tadi lah. Apa lagi tuan-tuan yang saya nak kongsikan, kita pun dah hampir pukul 11 ni. Jadi mungkinlah saya nak sebut bahawa peranan ayah ini sangat penting, menjadi watak yang idolakan, idola pula, yang diidolakan lah, diinspirekan, yang menjadi inspirasi, watak yang menjadi inspirasi, watak ayah yang bekerja itu menjadi inspirasi kepada anak-anak. Tak kisahlah ayah tu kerja apalah tuan-tuan, kan, pensyarah ke, engineer ke, pembawa makanan Grab ke, e-hailing ke, kan, kita nak nampakkan pada anak-anak betapa ayah dia tu struggle. Barulah akan ada respect, hormat. Sebab tu saya sebut awal-awal tadi, ayah ni kenalah pergi cari nafkah. Jangan baring-baring kat rumah, main game. Ini semua bukan kehendak Islam. Bukan, tak ada. Dalam tradisi budaya kita pun, mungkin segenap budaya di masyarakat seluruh dunia ni pun sama. Ayah pergi kerja, mak dekat rumah. Yang saya sebut tadi at first place lah. Kan, mungkin ada yang ibu bekerja ni saya dah sebut tadi. Tapi saya nak ceritakan, maksudnya ayah itu sebagai pemberi nafkah, kan, sebenarnya menjadi satu inspirasi kepada anak-anak untuk berjaya. Tak kisahlah ayah dia, apa saya sebut tadi kan, cuma kena create lah, nampak. Contoh ayah dia kerja apa yang outstanding sikit apa. Contoh lah, saya contohkan aja lah. Doktor pun pernah juga tau, doktor medical. Kau tengok ayah kau kerja siang malam nak selamatkan orang, kan. Ataupun kau tengok ayah kau je pembawa Grab, nak cari nafkah untuk kau. Kau tengok ayah kau ni pukul 6 dah buat collection kutip sampah dah. Kita pergi sembahyang subuh, ada orang kerja majlis dulu majlis MPJB kan. Sekarang saya pun tak ingat syarikat apa buat kan. Western Waste ke apa benda. Southern Waste. Tapi nak ceritakan tentang kita pergi sembahyang subuh, dia dah start lori bawa sampah. Berhenti sekejap dekat surau sembahyang. Masya Allah, ini respect tinggi. Kan? Jadi kita nampakkan, tonjolkan watak-watak ini kepada anak-anak tadi agar mereka, satu saya sebut tadi, hormat. Yang kedua, menjadi inspirasi untuk mereka berjaya lah. Kan? Kalau ayah dia baring-baring dekat rumah main game, apa inspirasi anak tu? Macam mana dia nak jadikan kita ni role model? Macam mana nak jadikan teladan? Baring main game kan. Main game ni siapa cakap salah kan? Agak-agak lah main game tu. Maknya pun sama TikTok kan. Jadi apa anak tu nak tengok kita ni nak jadikan idola apa macam mana? Jadi itulah tuan-tuan, puan-puan yang mati Allah sekalian. Saya pun tak tahu saya ni ceramah ke membebelkan Allah minta maaf dunia akhirat. Terima kasih kerana sudi mendengar saya punya celotehan lah. Kata penaja tadi, penganjur ada soalan, saya pun tak tahu ada soalan ke tidak. Ibu saya tengok situ ada. Mohon Ustaz beri nasihat kepada bakal suami ayah tadi. Apa-apa tulah sekarang ni mereka rasa Yalah.
miss in action kan ya. Dari kecil tahu berdosa tapi tak boleh maafkan. Ini apa kita ni ditakdirkan mendapat ayah. Kita tak mahu pun tapi dah ditakdirkan kan kita mendapat seorang ayah yang miss in action, yang ialah tak sanakan tanggungjawab dia lah, hilangkan dendam kepada bapa, yang dari kecil macam tu kan tahu berdosa tapi tak boleh maafkan. Ini kemaafannya ni dia kena datang daripada hati yang mendalam. Saya pun tak ada formula yang secara khusus. Dendam ni tak bagus lah. Semua dia pun saya tahu. Dia pun tahu berdendam tu berdosa. Tapi dia tak boleh rasa nak maafkan. Sebab tu saya sebut tadi. Untuk ibu bapa yang sekarang yang ada ni, bapa-bapa ni, ayah-ayah ni, kan, kita kena jalankan tanggungjawab. Contohnya tadi yang bertanya ni tadi kata sampai dendam kan. Saya memang ada jumpa orang macam ni. Saya jumpa tuan-tuan. Dia rasa memang ini cerita kisah benar ni lah. Yang menanya tu kisah benar. Dia tak boleh nak maafkan sampailah akhir hayat dia. Yang ini saya kata memang hak memberi kemaafan, memaafkan ini adalah hak peribadi dia sendiri. Individu tu lah, anak tadi yang mungkin dizalimi ataupun dianyai ataupun yang tak dapat keperluan asas nafkah dia tadi kan. Itu hak dia untuk rasa marah, rasa tak suka dan dendam. Walaupun dia tahu dendam ni tak bagus. Dendam ni menjadi seumpama kanser dalam badan kita. Dialah yang menghalang kita daripada rasa bahagia tuan-tuan. Dendam ni. Tak kira lah dendam pada ayah ke dendam kepada ex-boyfriend ke girlfriend kan. Dendam ni dia menjadi marah. Seumpama kanser marah yang menghalang kita rasa bahagia. Itu saya boleh cakap macam tu je lah. Dan tak ada ubat yang boleh menghilangkan rasa dendam itu kecuali empunya diri itu sendiri. Dia dah tahu rasa berdosa, dia rasa tahu tak sepatutnya begitu kan, dan dia memilih untuk rasa begitu kan. Saya pun tak boleh nak cakap apa, tak ada formula. Kecuali kita kata fahami baliklah konsep kemaafan, memberi maaf dalam Islam lebih baik kan. Dapat mengawal kemarahan itu adalah orang yang bersabar itu mendapat syurga yang tidak terhitung pahalanya, mendapat pahala yang tidak terhitung banyaknya sehingga dia tempatkan dalam syurga. Jadi ini mungkin barangkali boleh melenyapkan rasa dendam dan marah. Dendam, marah kepada mungkin ayah dia yang tidak melaksanakan tanggungjawab ni kan. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Dan saya cakap tadi, dia adalah hak empunya peribadi individu tersebut. Dia yang memilih untuk rasa dendam. Kita tak boleh nak buat apa sebab pengalaman dia begitu. Pengalaman dia begitu. Macam mana tak kita kata, kau maafkanlah ayah kau. Tak semudah itulah. Bukanlah saya nak normalisasikan, saya nak mengharuskan perasaan dendam tu. Saya tak bermaksudkan begitu. Saya kata sebaik-baiknya dimaafkan. Sebaik-baiknya diberi peluang mungkin. Kenapa? Macam saya cakap tadi awal-awal tadi, saya kata kalau suami itu tidak provide, tidak memberi nafkah, isteri masih lagi kena taat kepada suami. Maknanya apa? Itu kita punya tanggungjawab. Kita tidak boleh melepaskan tanggungjawab kita kerana orang lain tidak bertanggungjawab pada kita. Itu maksud dia. Macam ini sama juga kesnya. Kan? Kita tidak sewajarnya marah, berdendam lama macam ini. Cuma saya sebut tadi, saya dah akui bahawa susah nak hilangkan rasa dendam kecuali dengan kita membaca kisah-kisah, kita membaca ayat-ayat yang mengatakan memberi kemaafan itu lebih utama. Itu je yang ubat yang boleh kita buat. Ubat yang boleh saya cadangkan kepada tuan-tuan. Baca tentang kemaafan. Baca tentang bagaimana memaafkan ini menjadikan hati kita lebih tenang, lebih bahagia. Dendam yang kita simpan bertahun-tahun ini sebenarnya menghalang rasa kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang mutlak. Begitulah. Itu je yang saya boleh sampaikan. Tapi ala kulli hal, apa-apa pun, tuan-tuan, puan-puan sendirilah yang menentukan neraca, indikator tu macam mana nak buat. Maaf ni macam mana, kan? Nak dimaafkan macam mana? Nak suruh dia minta maaf ke? Kan? Sebab
akibatnya tu nanti kita sendiri yang tanggung je. Maksudnya apa? Akibat tu rasa tak tenang tadi, rasa bersalah, rasa amarah itu, rasa dendam itu bertahun-tahun disimpan. Yang ini tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Bukanlah saya kata tak boleh nak buat apa tu, tak boleh buat apa-apa. Maksud saya, pilihan tu di tangan kita lah. Kalau tuan-tuan rasa nak teruskan dendam itu, biarlah. Mungkin tuan berhak berdendam begitu. Tapi kurang, tak dapatlah rasa bahagia itulah. Bolehlah, agaknya itulah jawapan saya yang begitu sukar nak dijawab ini. Di samping saya kata kemaafan tu baik, tapi tak mudah nak memaafkan. Gitu. Okeylah Lisa, saya ingat itu je lah kot yang saya boleh berbual-bualkan saya sampaikan pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi pada Siti LD dan juga pejabat pendaftar lah khususnya, pejabat pusat kaunseling UTM-KL yang approach, yang sudi menjemput saya untuk berkongsi satu dua perkara tentang kaulah insan apa tadi? Kaulah ayah. Segalanya. Kaulah segalanya. Okeylah Liza. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian penuh makna dalam sesi Kaulah Segalanya. Terima kasih Ayah. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada Dr. Muhammad Nasir bin Mashroom kerana atas penyampaian yang betul menyentuh jiwa. Setiap baik kata tu betul-betul terasalah dekat hati, mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sering diam tapi sangat dalam. Jutaan terima kasih juga kepada para penonton yang setia bersama kami dari awal hingga akhir. Moga sesi ini menjadi penggerak kita untuk lebih menghargai insan yang bernama Ayah. Jika ayah kita masih ada, peluk dan ucapkanlah terima kasih. Jika tiada, hadiahkanlah doa setiap masa. Hadirin dan hadirat, teruskan menyokong UTM National Training Week 2025. Jumpa lagi di sesi lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.